Berapa tingkatan syurga? Syurga ni berapa tingkat? Menurut Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, dalam nas Al-Quran dan juga hadis sahih disebut bahawa syurga itu bertingkat-tingkat. Para ulama menghimpunkan dalil lalu menyimpulkan bahawa syurga ini mempunyai 100 tingkat. Dalil daripada hadis Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Sesungguhnya di dalam syurga ini ada 100 darjat ataupun tingkatan yang Allah sediakan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara 2 darjat seperti jarak antara langit dan juga bumi. Tingkatan tertinggi syurga adalah Al-Firdausil A'la. Nabi SAW bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah Al-Firdaus. Sesungguhnya ia adalah pertengahan syurga dan paling tinggi darjatnya. Al-Firdaus adalah syurga yang paling tinggi dan paling mulia. Dalam dari dalil Al-Quran mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hum darajatun indallah. Mereka itu bertingkat-tingkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 163. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, walikullin darajatum mimma amilu dan bagi setiap orang itu darjat-darjat ataupun balasan menurut apa yang mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 132. Ayat-ayat ini menunjukkan syurga itu bertingkat-tingkat mengikut amalan. Jadi secara kesimpulannya, syurga ini mempunyai 100 tingkat berdasarkan hadis sahih. Tingkatan yang paling tinggi adalah syurga Al-Firdaus. Darjat seseorang ditentukan berdasarkan iman dan juga amal soleh. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain sangat jauh seperti langit dan juga bumi. Wallahu a'lam.